Peminat bola sepak tempatan khususnya penyokong Johor Darul Tazim JDT terhibur melihat aksi dan skill terbaru bintang negara, Arif Aiman Hanapi yang kali ini memperagakan kebolehannya memasak serta menjual burger. Menerusi satu perkongsian video dimuat naik pengguna Zarulaiman di platform Threads, Arif Aiman dilihat cuba menjual burger sambil menyediakan sendiri pesanan pelanggan termasuk memasak dan membungkus makanan. Video berkenaan menarik perhatian ribuan peminat di media sosial, dengan sebahagian mereka menyokong pemain sayap lincah itu memulakan perniagaan sendiri ketika berehat daripada aksi kompetitif. Arif dah penat nak main bola rasanya, asyik cedera J. Baik jual burger lagi, tak ada kena pakuk kaki, tulis pengguna Nizam segamat berserta emoji pembaris dan ketawa. Sementara itu, tidak kurang juga peminat yang mendoakan pemain paling bernilai MVP Liga Malaysia itu segera pulih dan kembali memperkuatkan JDT serta skuad kebangsaan. Belum full recovery lagi rasanya. Harap cepat sembuh Arif Aiman, perlawanan penting dah nak dekat, kata pengguna Abang Jai. Arif Aiman difahamkan masih dalam tempoh rehat susulan kecederaan yang dialaminya sebelum ini. Bagaimanapun, perkembangan minggu lalu menyaksikan dia sudah kembali ke pusat latihan Padang Seri Gelam selepas pulih daripada kecederaan hamstring. Pemain berusia 22 tahun itu menerima rawatan daripada doktor sukan terkemuka, Lassie Lempainan dan perlu berehat hampir 3 bulan selepas hanya sempat beraksi selama 8 minit ketika menentang Nepal pada aksi kelayakan Piala Asia 2027 di Stadium Nasional, Bukit Jalil, 18 November lalu. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.